Layar kapal pun sudah mau siap. Hui, laju ni. Baik, brother aku semua. Terima kasih. Welcome back. Selamat kembali ke channel XTMT Project. Ini minggu kita mau cerita pasal transgender. Suka kan? Suka kan? Layan. We complete our chapter. Years learning hard way. Now we fulfill our master. To serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drugs. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Then reach the summit. It's okay, we good. Baik, brother aku semua. Selamat berjumpa kembali. Dah subscribe belum? Belum? Tolong subscribe. Jangan tengok saja. Subscribe itu mudah dan percuma. Like, tinggalkan komen, share ini video. Baik, brother. Ini minggu kita cerita pasal yang ramai orang nak dengar. Transgender, maknya pengkip. Di mana kedudukan diorang dalam jail. Baik, macam semua kita tahu, setiap orang di mana-mana pun ada bermacam-macam PL. Lagi-lagi juga transgender. Diorang pun manusia juga, cuma naluri dia lain sikit. Dia memang dah daripada kecil lagi terbiasa pakai lipstick, pakai compang-compeng macam ni. Jadi tetap juga diorang ni pun seorang yang rajin buat salah. Jadi bila buat salah, jail lah tempat dia. Jadi banyak orang yang bertanya, macam mana diorang ni kena tahan kat mana? Ada blok khusus ke? Memang diorang ni tak boleh dicampur dengan orang lain. Tak boleh. Abang-abang kat dalam ni semua haus. Bahaya, kena keroyok ramai-ramai nanti. Jadi pihak penjara terpaksalah mengasingkan mereka ni. Baik, kita akan kupas hari ni bilik adik-adik. Dekat pusat, dekat jail, dekat sekolah tunas bakti, ni persentage terlalu sikit lah. Dekat tahanan muda, banduan muda, tetap tak terkecuali juga dengan transgender ataupun maknya ataupun pondan ataupun pengkip. Yang terbaru-terbaru ni, gay ni susah sikit nak detect sebab muka jantan, ada misai, ada janggut, tapi main jalan belakang. Ini penjara susah nak detect lah. Tapi once kalau kita dah tahu dekat blok, memang kita keroyok ramai-ramai lah, petik dengan cikgu supaya dia ni diasingkan lah. Minta pakcik dah tua, dah ada jambang, janggut pun dah putih, dia minta nak turun. Lu boleh percaya tak? Seram je zaman sekarang. Aduh, hai. Tapi itulah Jadi setiap penjara memang akan mengasingkan tahanan yang berlainan akidah. Maknanya orang yang dah ni lah, mereka ni pun tak luput daripada buat kesalahan. Cas, alamak. Dan memang kerja pun ada, kerja tolak barang dekat Susu 4 sana. Ada, kau pernah sampai depan mami punya bilik, dia kenal gua siap. Rahsia. Tapi begitulah, kita nak war-warkan kat sini bukan nak menghinakan kawan. Jangan kita menghina orang. Dah naluri dia macam tu, kita boleh buat macam mana? Betul, mati hidup dia, syurga neraka dia, kita mana tahu. Betul lah, kita mana tahu. Tapi bila duduk satu blok, datang depan bilik, mulalah Dek sambil-sambil budak tu, konon-konon cikgu buka bilik dia bagi biskut lah, bagi ration lah. Dia pula ada pula lebih kurang ciput-ciput nasi lemak 40 sen. Dek, tengok sikit dek, 2 balut bang. Alamak, pandai siap niaga. Minta nak tengok pun 2 balut. Kalau pegang satu barrel. Tak apalah dek, tak apalah, jalan. Macam tu lah.
Jadi diorang pun manusia juga, makan nasi sama macam kita. Jadi aku nak huraikan, nak kongsikan kat sini, diorang pun tetap ada yang bermasalah. Masalah kena buang dengan keluarga, bawa diri sendiri jauh, dan terlibat dengan dadah. Bila terlibat dengan dadah, mula berjinak-jinak dengan jenayah, ragut, pickpocket, macam-macam lah. Macam-macam lah. Yang paling menyedihkan, duduk dekat lorong malam, offer-offer. Nah, kita pun tahu kan lorong-lorong macam yang lorong popular dulu, lorong Haji Taib, macam-macam lah. Cuma sebelum aku cerita lagi jauh tentang lorong diorang, kita doakan diorang sejenak. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk diorang U-turn. Kalau break ni, penat nak cakap break, nanti landing break dah haus lah bang, inilah susah. U-turn lah, U-turn bagi signal pusing aja, betul? Lu tak nak U-turn, lu punya pasal lah, kau pun boleh cakap apa sahaja, betul tak? Okay, bila transgender apa ni, Hunsa, aku pernah jumpa Hunsa dekat dalam penjara, blok asing, keasingan. Hunsa yang seangkatan dengan dia, sama juga, bila dia sampai kat record office, bumbung besar, terus sarjan tarik duduk tepi dia, "Mari sini kau." Duduk. Tak ada, sarjan dah tua-tua tu tengok, bukan tengok lain. "Kau ni, mana kau kantoi ni?" "Kat lorong cikgu." Borak-borak lah. Dia orang dah check in masuk, sama juga. Check kalau ada tattoo, kalau ada apa-apa anting-anting ke pasang kat celah ke. Maklumlah kalau yang dah modified, kalau yang belum modified akan ditanya semualah. Ditanya kau ada sakit, rekod sakit HIV ke apa ke. Then dia tak sekali dengan kita lah dalam baris, dia follow belakang lah. Kalau kita di depan, masa masuk base UKP, dia di belakang. Jadi abang-abang UKP, alamak, aku tak tahulah kan, free tak free pun barang tak ori, orang pun tak mau tengok sangat. Engkau je yang duduk dalam, konon-konon dah reman 3 tahun, macam anjing. Tidak tengok, betul? Abang UKP pun tengok, alamak, dia punya bini kat rumah lagi ori lah Syah. Ada juga, dia suka, "Oh, Mak, kau tengok yang semalam tu yang kat Singan tu, kau." Alamak, dia pula cakap aku macam tu pula. Okay, sama. Sampai dekat base UKP, rutin check, tak boleh lari. Tonggeng, kepak juga. Kadang-kadang aku borak dengan abang-abang UKP. Tanya lah, bila dia pindah dah jadi cikgu sekarang kan. Dulu UKP, takkan lu tak pernah check pondan? Pernah weh. Pernah saja. Kita pun excited lah nak tahu. Cikgu. Macam, lu tengok ada baik punya ke? Alamak, time gua punya shift semua tak ori punya. Atas baik, atas dah baik, bawah besar Syal. Alamak, dia dah cakap besar je, gua pun macam muka gitulah Okay, balik. Alamak, melalut lah gua. Okay, dah rutin check, kepak, cekah semua, solo-solo. Dan ada lato-lato ke, dah potong ke, tetap dia kena check juga. Ini rutin mah, tak boleh elak. Dia cakap, "Malu bang." Malu pun ini, kau pun lelaki apa? Kau cuma dah di-upgrade masuk ke level 36, 69. Check. Selesai rutin check, dia orang akan terus pergi ke blok asingan. Sebab memang diasingkan satu bilik, seorang dia, ataupun kalau ada geng dia yang juga, kalau berdua dia pun tak letak dalam bilik. Bahaya, takut 69 nanti kat dalam bilik pula. Gitulah. Bukannya dia orang pun masuk badan-badan tengah gian, takkanlah nak buat 69. Tapi kalau dah persepsi orang kan, diasingkan. Bila dia orang tak ada pergi kuarantin lah, dia orang directly pergi blok asingan, duduk masuk bilik keasingan lah. Kebetulan pula kita masa tu duduk asingan, jadi kan menjadi tempat laluan kita lah. Bila pergi jumpa ke, bila pergi rawatan, lalulah tempat bilik dia orang. Dia pula sedap pula mata memandang, muda lagi, baru 25-26, kulit pula putih, nampak daripada jaring halus-halus kat bilik. Selalu je cikgu nama panggil, mari jalan. Kejap cikgu nak tengok dia buat apa, takut dia sorang kat dalam. Jadi bila dah duduk dekat bilik tu, dia pun sama macam kita lah, menunggu proses perbicaraan. Aku pernah jumpa yang warga asing, orang Thai,
yang warga tempatan. Sama juga menunggu keputusan kimia, result kimia dah keluar, naik pergi mahkamah, sampai dekat mahkamah, result pula tak sampai, balik jail semula. Sama saja brother, kita tetap orang yang bermasalah, baik masalah dengan dadah ataupun masalah dengan akidah ataupun masalah dengan inner self punya personality. Kadang ada orang tu dia memang dia naluri wanita, jadi boleh buat macam mana. Cuma di sini aku kongsikan kat korang. Tapi sebelum tu, tolong brother-brother subscribe ini channel, like, komen, share. Kita ada satu corner lagi nak sampai dekat podcast aku akan panggil orang-orang di sekeliling blog yang biasa-biasa je. Kau jangan expect nak panggil orang-orang yang jalan gelap sangat, sebab itu pun kalau diorang boleh cerita, takkan mungkin boleh cerita, betul tak? Kalau nak cerita open air, cerita macam ni, even diri aku sendiri pun ada benda aku tak boleh nak cerita, tak boleh. Jadi kita panggil yang adik-adik pelapis-pelapis yang kecil-kecil ni, main 05 1G yang ketum RM20 sehari, apa-apa yang seangkatan dengannya lah. Aku cuba susun untuk korang, menceritakan, menggambarkan, melihat sendiri kondisi diorang, apa mental state diorang, dan kita jangan menghukum, kita just fikir je untuk kedepannya apa yang sesuai, rembat ke apa ke kan. Tapi korang kena tolong subscribe ini channel. Belum sampai lagi satu corner, aku pun tak boleh nak buat kan. Jadi man soy. Baik, balik kepada bilik transgender tadi. Bila dah sampai masa mahkamah dia, sama juga daripada penjara reman dia turun. Tadi kimia belum sampai. Kalau kimia sudah sampai, jatuh hukum, jalan. Yang mana kes curi pun jalan. Bila jatuh hukum, akan dihantar ke penjara jatuh hukum dan diletak bilik yang asing juga. Tak boleh sekali. Bila sekali, bahaya. Sama juga brother, untuk tahanan wanita, apabila ada yang seorang tu abang-abang kat dalam, yang jenis rambut pun pendek dan acah-acah badan fit, bila kantoi apa-apa kes, diorang ni pun tak dihantar ke blok perempuan-perempuan yang lain. Bahaya. Sebab dia kan macam lelaki, tapi ada juga yang terselit lepas, konon-konon dia wanita tapi dia dah ada ciri-ciri pengkit, tapi terlepas kat blok. Ni aku dengar dari cerita kawan-kawan lah. Jadi mulalah bela adik pula kat dalam relationship sampai luar tu, wallahualam lah. Kita doakan mereka semua ni agar kembali macam kita jugalah. Aku pun bukan orang baik, jadi masih ada kesempatan untuk kita kembali kepada fitrah kita yang sebenarnya. Apa tujuan kita hadir dekat dunia ni, walaupun terpesong macam mana pun masih ada kesempatan untuk kita cari Tuhan. Terima kasih kepada kau punya sponsor Putra Nissan Kelang, pengedar kereta yang macam pengedar dadah lah, pakar loan kereta. Jadi kau beli dengan dia, macam-macam yang dia boleh adjustkan kereta kau. Daripada tak ada ampaian kain belakang, dia boleh adakan. Janji kau cakap, gua mau ini ampaian, dia tanya ampaian saiz blanket ke, saiz Toto Narita ke, dia boleh uruskan semua. Jangan lupa link ada aku tinggalkan kat bio. Baik kawan-kawan semua, terima kasih kerana korang punya support. Kita berjaya sampai ke hari ini, syukur saja seadanya. Terima kasih banyak. Ada rezeki, I see you in court. Okay.